Hai semua, hari ni cikgu nak tunjukkan cara pengisian kad nilam yang betul ya. Okey, baik. Kita tengok di dalam kad nilam. Okey, di bahagian atas di sini boleh tuliskan siap-siap BM dan juga BI untuk memudahkan cikgu membuat kiraan nanti. Jadi satu muka surat BM dan satu muka surat BI. Begitulah seterusnya sampai ke belakang BM, BI, BM dan juga BI. Okey, baik. Yang pertama cikgu tunjukkan. Okey, buku yang kita pilih ialah buku bahasa Melayu. Jadi kita tandakan di sini Melayu. Okay, kemudian tarikh. Tulislah tarikh. Okey, tarikh hari ini 18 hari bulan 6. Okey, yang pertama ialah judul buku. Di sini cikgu ada satu contoh buku cerita. Buku cerita kita bertajuk Udang Galah Bongkok. Okey, jadi kita tuliskan di dalam buku nilam. Okey, Udang Galah Bongkok. Okey, kemudian bahagian kedua ialah nama pengarang. Okey, nama pengarang ni biasanya ada di bahagian hadapan buku cerita ataupun di muka surat kedua. Yang ini. Ini ya. Okey, nama pengarangnya Nurul Azila Arifin. Jadi kita tulis di sini Nurul Azila Arifin. Okey, kemudian bahagian ketiga ialah penerbit buku. Okey, penerbit buku ni cara paling mudah ialah pada buku cerita ini kita lihat di bahagian belakang. Okey, di sini dia ada tulis C. Makmur Educational Supply Sdn Bhd. Inilah bahagian penerbit. Okey, tapi sebabkan ruang agak terhad, jadi kita ambil yang pendek saja. Contohnya tadi kita tulis Makmur. Okey, kemudian muka surat. Okey, di dalam buku cerita ini kita boleh tengok di bahagian belakang sekali. Ni ada di sini 14 muka surat. Jadi tulislah 14 muka surat. Okey, nilai murni ini ialah apa nilai yang boleh kita dapati daripada cerita yang kita baca tadi. Okey, jadi bacalah cerita ni dan kadang-kadang kalau kita lihat dalam mana-mana buku ada juga nilai murni di bahagian belakang. Okey, kalau macam cerita ni jangan terlalu angkuh dengan kelebihan. Okey, kita bolehlah pendekkan jangan angkuh. Okey. Okey, itu sahaja. Okey, jadi untuk murid-murid yang dapat menulis buku nilam ini dengan banyak, okey, ada anugerah ya, ada anugerah untuk pembaca elit. Okey, ini dia. Okey, nanti boleh baca. Gangsa antara 40 hingga 80 buku. Inilah perak, inilah emas dan platinum 241 ke atas. Jadi ibu bapa boleh membantu anak-anak untuk membacakan buku cerita untuk anak-anak yang belum lancar membaca buku cerita lagi. Okey, ataupun untuk anak-anak yang sudah lancar membaca, okey, bolehlah dapatkan koleksi buku-buku cerita, sama ada buku fizikal di rumah ataupun melalui internet. Okey, good luck.